strategi pewujudan pusat penyelidikan bagi kajian dan perkhidmatan NRREE. Strategi kedua mewujudkan badan pensijilan di peringkat negeri. Dan strategi yang ketiga, pemindahan dan penggunaan teknologi dari dalam dan luar negara. Kerajaan telah menubuhkan Pusat Kecemerlangan Center of Excellence COE dengan izin bagi menyokong pembangunan industri NRREE ini secara menyeluruh dan bersepadu di University College Tati ataupun UC Tati. COE yang dicadangkan ini akan merangkumi 3 komponen utama, iaitu yang pertama, pembangunan makmal analisis, lab analisis berfungsi sebagai makmal mineral milik kerajaan negeri bagi menjalankan analisis kuantiti dan kualiti sumber mineral, khususnya mineral NRREE. Yang kedua adalah menjalankan R&D. Suara mati tak? Warna bentar. Okey. Yang kedua adalah menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D sebagai platform pembangunan teknologi, proses pengekstrakan, penambahbaikan rantaian nilai serta inovasi berkaitan industri NRREE. Dan yang ketiganya mengadakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi melahirkan tenaga kerja mahir tempatan serta membangunkan kepakaran teknikal dalam industri NRREE. Terima kasih. Yalah, ada